Bismillahirrahmanirrahim. Langkah tersusun menuju dewan, wajah berseri tanda bersyukur. Asmaul Husna jadi haluan. Quran ditadabur, hidup teratur. Hadirin yang dirahmati Allah, majlis dengan penuh ta'zim menjemput para graduan TOTIK batch keempat serta para trainers untuk memasuki dewan bagi memulakan acara rasmi majlis graduasi. Dipersilakan. Rahim Karimun Azim Alimun Halim Hakimun Matin Mannan Rahmanun Fattah غفار تواب رزاق شهيد حسيب اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سميع بصير جليل رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو الملك القدوس الله أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا الله أكبر الله أكبر يا غفار اغفر ذنوبنا الله أكبر الله أكبر يا ستار استر عيوبنا خبير الله أكبر الله أكبر يا معز أعز أمتنا الله أكبر يا مجيب أجب دعانا الله أكبر يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berbahagia, para tetamu kehormat, para asatizah, trainers, alumni TOTIK, graduan TOTIK batch 4 serta hadirin yang dihormati sekalian, selamat datang kami ucapkan ke majlis graduasi TOTIK batch 4, sebuah malam penuh makna bagi meraihkan usaha, pengorbanan dan kejayaan para graduan yang telah menamatkan perjalanan ilmu dan tarbiyah bersama TOTIK. Saya Syafiq Zakri merupakan alumni TOTIK batch 1 dan saya Coach Salahuddin Al-Ayubi juga daripada alumni TOTIK batch yang pertama. Kami berdua insya-Allah akan mengacarakan majlis graduasi pada malam yang penuh barakah ini. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkatan kepada kita semua yang hadir, sama ada yang jauh dan dekat. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Bunga mawar di tepi perigi, disiram air tumbuh mekar. Mohon taufik kepada Ilahi, moga majlis beroleh barakah. baik, seterusnya perarakan masuk para tetamu kehormat, para asatizah, trainers. Bersilakan untuk masuk ke Dewan Utama dengan langkah Bismillahirrahmanirrahim. رحيم كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه. Bagi memberkati majlis pada malam ini, saya menjemput dengan penuh hormat Al-Fadhil Ustaz Syafiq untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubarakan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa thabbit imanana wa wasi' arzaqana wa hasin akhlaqana wa nawwir qulubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami memuji-Mu ya Allah atas segala nikmat iman dan Islam, nikmat Al-Quran yang menjadi cahaya dalam kehidupan kami. Ya Allah, pada malam yang penuh barakah ini kami berhimpun untuk meraihkan majlis graduasi TOTIK batch 4. Allahumma ja'il Qur'anal Karim rabi'an qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa zahaba humumina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran tempat terbaik dalam hati sanubari kami, cahaya yang menyinari dada kami dan penghapus segala kesedihan dan gundah gulana yang kami alami. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakan kepada kami iman dan hiasi ia dalam sanubari kami,
Jauhikan kami dari kefakiran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadikan kami manusia cerdas dengan memilih iman dan menjauhi kekafiran. Jadikanlah perhimpunan ini perhimpunan yang Engkau redai, majlis ini satu perpisahan kami, selepas ini perpisahan yang Engkau pelihara daripada kelalaian dan dosa. Hidupkan cinta kami kepada Al-Quran, bukan sekadar dibaca tetapi difahami, ditadabbur dan diamalkan. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami para graduan kekuatan istiqamah. Teguhkanlah langkah mereka untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran dan jadikan mereka asbab hidayah buat keluarga, masyarakat dan ummah. Ya Allah, berkatilah guru-guru, para trainers, para penyumbang, AJK dan seluruh yang menjayakan majlis ini. Kurniaan ganjaran yang terbaik, pahala yang berpanjangan dan rezeki yang halal lagi luas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz. Hadirin sekalian, sebelum kita mendengar ucapan aluan daripada Yang di-Pertua Yayasan Umi Malaysia, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan video aspirasi Yayasan Umi Malaysia untuk program Totik ini. Jom kita saksikan tayangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illahu al-malikul quddus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ya Rahmanu irham dha'fana. Aspirasi Yayasan bagi program Totik mewujudkan gerakan dakwah yang sistematik kepada masyarakat. Mewujudkan kesedaran di kalangan masyarakat sekeliling. Setiap peserta akan memulakan gerakan ini. أجب دعانا الله أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا. Majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Yang di-Pertua Yayasan Umi Malaysia, Puan Hajah Rita Sarbani untuk memberikan ucapan kata-kata aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya muslimin sallu alaihi.
Assalamualaikum. Okay, tes. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dengar ke suara saya? Dengar, okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, Coach Salahuddin dan juga Ustaz Syafiq. Kedua-dua daripada batch Totik batch 1. Yang berusaha Ustaz Numan Hani Jamal, Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan Masyarakat Pertubuhan Ikram Malaysia. Yang berusaha Profesor Madya Ustaz Dr. Muhammad Azhar Zailani, yang di-Pertua Pertubuhan Ikram Negeri Selangor. Yang dikasihi Al-Fadil Tuan Haji Fazrul Ismail, Pengerusi dan Master Trainer untuk Akademi Sinergi. Yang dikasihi barisan trainer Akademi Sinergi, Ustaz Hafiz, Coach Jamil, Ustaz Faiz, Dr. Sharifah, Dr. Hadisah, Ustaz Zaim dan Ustaz Muhammad. Yang disayangi barisan jawatan kuasa dan penggerak Yayasan Umi Malaysia. Yang disayangi para alumni Totik daripada batch 1, 2 dan 3 ada bersama pada malam ini. Yang diraikan dan disayangi pada graduan batch Totik batch 4 pada malam ini, serta seluruh hadirin yang saya muliakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan Alhamdulillah. Terlebih dahulu mari kita sama-sama memanjatkan kesyukuran setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT, kerana hanya dengan izin limpah kurnia daripada Allah SWT kita semua dapat berkumpul pada malam ini di dewan yang indah ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh pewaris perjuangan baginda hingga ke hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi kita telah menyaksikan video aspirasi Yayasan Umi daripada program Totik ini. Kami di Yayasan sangat berharapkan program Totik ini bukan sekadar program latihan, malah dia menjadi satu ruang tarbiyah perjalanan yang insya-Allah mendidik hati dan membentuk jiwa agar semakin dekat dengan Allah melalui kalamnya. Kami percaya pembangunan ummah tidak bermula dengan sistem, tetapi bermula dengan manusia yang hatinya disinari cahaya Al-Quran. Lalu cahaya itu membentuk akhlak dan pemikiran yang jelas tujuan. Al-Quran adalah petunjuk. Jadi jika kita tidak memahami, tidak mentadaburi, mentadzakur ayat mesej Allah kepada kita, bagaimana Al-Quran itu membimbing kita ke jalan yang lurus. Dan apabila kita dianugerahkan untuk bersama Al-Quran, bersyukurlah, kerana ini adalah nikmat yang terbesar daripada Ar-Rahman. Marilah kita dengarkan firman Allah SWT daripada surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 13 yang akan dibacakan oleh Muallim Muda Syamsul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Terjemahannya, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, dialah yang mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, dia mengajarkan manusia kemampuan berbicara dan menjelaskan. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan yang teratur. Tumbuh-tumbuhan dan pepohonan tunduk sujud patuh kepadanya. Dia meninggikan langit dan menetapkan keseimbangan, supaya kamu tidak melampaui batas dalam keseimbangan itu. Tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan mengurangi keadilan. Dan bumi dihamparkan untuk semua makhluk. Di bumi ada buah-buahan dan pohon kurma yang berkelopak dan biji-bijian yang berkulit serta tumbuhan yang harum. Allah bertanya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang mana satukah kamu berdua, wahai manusia dan jin, hendak kamu dustakan? Jadi dari ayat 1 hingga 13, Allah menyenaraikan pelbagai nikmat, antaranya penciptaan manusia, matahari, bulan, langit, bumi yang dihamparkan untuk kita, pepohonan, dan yang paling utama dalam senarai yang teratas sekali ialah Ar-Rahman Allamal Quran. Nikmat yang paling awal, yang paling utama ialah dialah yang mengajarkan Al-Quran. Maka sahabat Tauhid Batch 4, 6 bulan perjalanan yang penuh kepayahan, pengorbanan masa, tenaga dan emosi, hakikatnya ia adalah hadiah dan anugerah terbesar. Berbahagialah walau dengan kepayahan, kerana nikmat ini tidak dikurniakan kepada semua orang. Peganglah nikmat ini dan jadikan Tauhid sebagai permulaan untuk menjadikan hidup bersama Al-Quran sebagai way of life. Disiplinkanlah diri untuk belajar Al-Quran secara berstruktur, konsisten dan berterusan hingga ke akhir hayat, insya-Allah. Dan jika boleh, peruntukkanlah masa sekurang-kurangnya 20 minit atau 1 jam sehari bersama Al-Quran, insya-Allah. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pertubuhan Ikram Malaysia yang telah menaja beberapa pelajar Tauhid, seramai 25 pelajar Tauhid batch 4 yang bergraduasi malam ini, termasuk 6 daripada IPT, dan saya difahamkan alhamdulillah akan ditambahkan lagi 50 untuk batch Tauhid batch 4 kelima nanti bulan, alhamdulillah. Sokongan ini saya yakin akan mempercepatkan lagi usaha menyerapkan Al-Quran dengan tadabbur, tazakur ke dalam masyarakat. Jazakumullahu khairan katsira. Dan saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada peserta-peserta Tauhid sendiri, alumni Tauhid, peserta Tauhid 4 yang memang telah memberi sumbangan untuk menaja pelajar-pelajar Tauhid ke depan. Saya yakin bagi mereka yang mengikuti program Tauhid dan ramai di antara mereka yang memang melalui proses dipanggil tazkiyah hati, dan life changing. Oleh sebab itu saya nampak memang ramai yang bersungguh untuk mengajak lebih ramai orang untuk mempelajari kalam Allah. Kalam Allah, cinta daripada Allah. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua yang terlibat menjalankan program Tauhid Batch 4, Al-Fadil Tuan Fazrul Ismail, barisan trainers dari Akademi Synergy, assistant trainers, dan juga terima kasih tak terhingga kepada semua penggerak Urustia Yayasan Umi dan AJK Majlis Kewarisi, dan terutama penghargaan kepada Hajah Tanti yang dedikasi siang malam walau diuji kesihatan, dan Hajah Salwa, Nazrah, Anissa, Aifa
Amy dan juga AJK malam majlis graduasi hari ini, iaitu Pakcik Rashid yang sangat-sangat membantu banyak, Dr. Mahyudin, Ustaz Amin, our floor manager, Coach Salahuddin, Ustaz Syafiq, our MC, Ustaz Zaim, Kak Salina, Dr. Shanas, Siti Masyitah, Nurul, Hafizah, Leli Surani, Hafizah, Diana, Rukayah dan Humara. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah terima semua segala usaha yang dilakukan sebagai amal soleh yang diterimanya. Saya bagi pihak Yayasan Umi mohon kemaafan di atas segala kekurangan yang saya pasti ada sepanjang penganjuran program Totik Batch 4 dan juga majlis graduasi dan juga majlis khatam Quran cover to cover petang tadi. Sesungguhnya segala yang baik semuanya daripada Allah SWT. Segala kelemahan itu memanglah kelemahan daripada saya sendiri. Akhir kata, tahniah dan syabas kepada seluruh graduan Totik Batch 4. Teruskan melangkah walau dengan rendah hati. Teruskan melangkah dengan rendah hati. Teruskan belajar tanpa jemu dan teruskan berkhidmat dengan niat yang ikhlas hanya kerana Allah. Semoga Allah memberkati langkah kalian, menguatkan istiqamah kalian dan menjadikan kalian asbab kebaikan buat agama, masyarakat dan ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Hajah Rita Sarbani atas ucapan sebentar tadi. Baik, majlis dengan penuh takzim menjemput Al-Fadil Haji Ustaz Fazul Ismail, pengerusi Akademi Sinergi Ikhlas dan Master Trainer Totik, untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya muslimin sallu alaihi. Allahumma salli ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang dihormati kepada pengurusi Yayasan Umi Malaysia Hajah Rita Sarbani, Yang Berusaha Profesor Madya Ustaz Dr. Muhammad Azhar Zailani, bagi Presiden ataupun Yang di-Pertua Pertubuhan Ikram Negeri Selangor, Ustaz Nu'man daripada Pertubuhan Ikram, yang dihormati kepada barisan ahli jawatankuasa dan juga barisan trainer asatizah, dan juga Al-Fadil Haji Faiz di bawah sana. Nanti tahun depan nanti naik ke atas nanti insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan seterusnya kepada barisan ahli jawatankuasa bagi program TOT Interaksi Quran, dan seterusnya barisan keluarga dan yang diraikan pada hari ini, kepada semua peserta bagi TOT Interaksi Quran bagi kumpulan yang keempat. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama dapat bertemu, dan sudah tentunya apabila kita bertemu pada hari ini, satu mesej yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersyukur. Kita bersyukur dapat bertemu atas dasar Quran daripada pelbagai negeri, pelbagai latar belakang, kita bertemu di dewan yang indah ini. Saya ucapkan tahniah kepada ahli keluarga masing-masing, ahli keluarga yang menyokong kepada barisan peserta bagi pelajar TOT Interaksi Quran bagi kumpulan yang keempat. Tanpa sokongan pengorbanan ahli keluarga bagi AJK, bagi asatizah, trainer dan juga bagi pelajar peserta, sudah tentunya usaha selama 5-6 bulan ini tidak mampu dicapai. Dan itu sebabnya apabila kita menyelusuri kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila mendapat wahyu pertama, Nabi kembali ke rumah, zammiluni. Bukan sekadar dinyatakan zammilni, tolong selimutkan aku, tetapi tolong ramai-ramai selimutkan aku.
maka di situ sebenarnya family support, sokongan daripada keluarga memainkan peranan, dan sama-sama kita ucapkan tahniah, terima kasih kepada ahli keluarga yang sama-sama menemankan 5-6 bulan bagi TOT Interaksi Quran batch yang keempat. Berikan tepukan. Apabila kita menyusuri kepada apa yang berlaku sekitar 6 bulan, 7 bulan yang lepas, mungkin kita tidak pun bertemu, dan dalam masa yang sama hubungan kita bersama Al-Quran tidaklah seperti apa yang berlaku dalam perjalanan TOT Interaksi Quran kumpulan yang keempat. Perjalanan kita sekitar 6 bulan, 7 bulan bersama asatizah pada setiap malam sekitar 3 hari seminggu. Kemudian kita bertemu sama ada secara offline dan online. Sebenarnya ini adalah salah satu daripada anugerah yang besar yang ingin kita syukuri pada malam ini. Sebagaimana Allah nyatakan pada ayat 40 surah Taha kepada Nabi Musa dengan pelbagai susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi Musa dimasukkan ke dalam peti, apabila kakaknya itu pergi menyatakan siapakah yang boleh menyusukan dan membantu Nabi Musa yang mencari ibu. Apabila Nabi Musa itu pernah membunuh satu nyawa, membina satu trauma dalam hidup Nabi Musa alaihissalam, dikejar, diselamatkan, kemudian duduk beberapa tahun di Madian. Allah mengakhirkan ayat 40 daripada surah Taha, "Tsumma ji'ta 'ala qadari ya Musa." Tsumma ji'ta 'ala qadari ya Musa. Sebagai mesej kepada semua peserta topik yang keempat, bahawa ketentuan untuk kita bertemu 6-7 bulan yang lepas, sebagaimana Nabi Musa pernah bertemu Allah selepas menghadapi pelbagai cabaran hidup dan trauma dengan pengalaman pernah membuat kesilapan, masih lagi Allah menyusun "Tsumma ji'ta 'ala qadari ya Musa." Allah menentukan dengan kadar, dengan kudrah daripada Allah, maka Nabi Musa bertemu dengan Allah di Tursina. Jika tidaklah Nabi Musa itu ingin pergi ke Mesir, balik daripada Madian, Nabi Musa tidak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Nabi Musa itu tidak membunuh seorang jiwa, maka Nabi Musa tidak ada sebab untuk lari daripada Mesir pergi ke Madian. Dan jika Nabi Musa itu tidak dinyatakan oleh kakaknya bahawa ada ibu yang boleh menguruskan, maka mungkin Nabi Musa itu sudah pun terbunuh awal-awal selepas mimpi Fir'aun yang menyatakan bahawa ada musuh, ada di kalangan lelaki yang akan menghancurkan kerajaannya. Maka tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, mesej kepada semua peserta topik pada hari ini, bahawa ketentuan 6-7 bulan yang lepas, kita mengambil masa untuk bertemu belajar Al-Quran, kita berkenalan Canvas BDQ, Canvas HTE, Canvas SKDA. Sebenarnya semua itu "Tsumma ji'ta 'ala qadar." Itu adalah ketentuan yang disusun oleh Allah. Ada kaitan dengan doa ahli keluarga yang hadir, yang tidak hadir, ibu ayah yang berdoa inginkan anak yang soleh-solehah. Kita tidak tahu siapakah doa yang dimakbulkan sehingga "Tsumma ji'ta 'ala qadar." Kepada Nabi Musa bertemu dengan Allah, dan bagi kita dapat mengumpulkan tenaga, mengambil masa bersama Al-Quran. Mungkin selama hari ini kita merasakan untuk bersama Al-Quran lebih daripada setengah jam, 1 jam itu sukar. Tetapi itulah pengalaman manis pahit menyiapkan 60 canvas ataupun menyiapkan tugasan siang dan malam yang disaksikan oleh ahli keluarga masing-masing. Kita berikan tepukan kepada barisan peserta topik yang keempat. Apabila Allah menyatakan pada ayat 40 itu, rupa-rupanya ada ayat 41, "Wastana'tuka linnafsi." Kamu ini sedang disusun, dimanufacture oleh Allah untuk diriku. Rupa-rupanya Allah sedang menyusun perjalanan Nabi Musa itu untuk misi yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-42
idhab anta wa ahuk bi ayati wala taniya fi dhikri, sebagai satu mesej kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, kamu pergi kepada dengan mukjizat daripadaku dan jangan berkurang untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mesej kepada semua peserta totik yang keempat, batch yang keempat, bahawa apabila kita ditentukan 6-7 bulan untuk bertemu dengan Al-Quran, kita menghargai tadabbur itu luas, betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu problem solving berdasarkan Quran itu adalah real, dan inovasi daripada Quran itu bukanlah hanya di peringkat ulama-ulama terdahulu. Bila kita disusun untuk berada 6-7 bulan itu, sebenarnya ada misi yang sedang disusun oleh Allah kepada Nabi Musa, dan ada misi yang perlu kita teruskan selepas ini. Hari ini adalah hari untuk kita mengingati kepada apa yang telah Allah anugerahkan, dan bukannya bila Nabi Musa bertemu dengan Allah, boleh bermunajat, bercakap dengan Allah, mengingat balik kenangan lama itu, selepas itu duduk diam di bumi Mesir. Nabi Musa itu diberikan peluang untuk bermunajat kepada Allah, adalah untuk menyiapkan diri pada misi yang akan datang, untuk bertemu kepada Fir'aun, dan masing-masing di kalangan tuan-tuan perempuan sebagai peserta totik yang keempat ada misi dengan Quran yang telah kita belajar 6-7 bulan yang lepas. Ia bukannya rawak, bukan kerana keinginan kita dipilih. Ia adalah thumma ji'ta ala qadari ya Musa, sebagai satu mesej besar kepada kita semua bahawa kita ada misi. Sebagaimana Nabi Musa diingatkan, wala taniya fi dhikri, jangan berkurang dalam mengingatiku. Kalau 6-7 bulan kita sudah ambil masa 1 jam, 1 jam setengah untuk bersama Al-Quran, jangan berkurang. Jangan berkurang, cari ruang untuk terus bersama dengan Al-Quran. Tuan-tuan mati Allah sekalian, perjalanan totik yang keempat ini sudah tentu pasti ada cabaran, dan cabaran ke depan yang dialami oleh Nabi Musa itu juga tidak diketahui. Bukanlah dengan kita mendalami Al-Quran ini, selepas ini akan dibentangkan kapet merah, kita tidak akan berbuat kesilapan, kita tidak akan diuji. Malah apa yang berlaku kepada Nabi Musa perlu terus berjuang. Ada masa yang perit, ada masa yang indah, dan itu hakikat kehadapan bersama Al-Quran. Kita perlu masuk ke lapangan di kawasan masing-masing kerana kita ada amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika dikirakan Nabi Musa merasakan bahawa bila sudah bertemu dengan Allah, sudah cukuplah. Inilah saat paling indah. Saat paling indah 6-7 bulan bersama Al-Quran, dan kemudian selepas ini goyang kaki. Tetapi bukan itu yang ditentukan Allah pada ayat 42 kepada Nabi Musa. Idhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Teruslah pada graduan totik yang keempat, terus menyampaikan mesej dalam masyarakat. Ketika dalam masyarakat penuh dengan kutukan, fitnah, ramai yang bertengkar sana sini, Allah beri mesej kepada Nabi Musa dengan kebenaran, berkatalah dengan layyina, agar moga-moga Fir'aun itu yang Allah nyatakan tagha, moga-moga dia akan yatadhakkaru aw yakhsha, akan mengambil peringatan, akan tunduk kepada Allah. Biarkan kita menjadi orang yang sentiasa layyin dalam masyarakat. Jangan bertempik, jangan bergaduh, kerana kita ada disiplin membawa Al-Quran yang pernah Allah ajarkan. Ar-Rahman Allamal Quran yang dibacakan oleh saudara kita sebentar tadi. Makin kita dekat dengan Al-Quran, kita membawa mesej rahmah, membawa mesej kasih sayang, kerana yang mengajarnya adalah Ar-Rahman. Dan itulah pengalaman 6-7 bulan, dan kita doakan ahli keluarga kita terus sama-sama bersama Al-Quran dan terus berjaya ke hadapan. Tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang menyokong. Saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Hajah Rita Sarbani daripada Yayasan Umi Malaysia yang menguruskan program ini pada batch yang keempat.
Dan kita doakan untuk kumpulan-kumpulan yang akan datang merasai pengalaman bersama dengan Al-Quran. Saya mengucapkan terima kasih tahniah kepada semua, kepada graduan yang bertungkus lumus, menyiapkan dengan air mata, ada masanya bersemangat, ada masa sudah rasa ingin tarik diri, give up daripada perjalanan tautik yang keempat. Namun pada hari ini Allah mengizinkan kita bertemu, menghabiskan, dan ini adalah bukan sekadar graduasi, tetapi yang saya ingatkan pada batch pertama, kedua, ketiga, bahawa hari ini adalah commencement day. Ia adalah hari bermula, di mana selepas ini mungkin interaksi bersama guru-guru kurang, tidak ada lagi jumpa pada waktu malam, tidak perlu lagi mendengar recording, menghantar canvas, tetapi ini adalah saat bermula commencement. Ini bukan saat akhir, ini adalah al-muntalaq untuk kita memulakan langkah ke hadapan. Saya ucapkan terima kasih pada semua dan moga-moga dengan majlis pada hari ini kita terus bersemangat untuk meneruskan perjuangan bersama Al-Quran. Aqauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Haji Fazrul Ismail. Burung merpati terbang tinggi, hinggap seketika di dahan sana. Trainer membimbing bukan sepi, amanah Quran disambung bersama. Hadirin yang dirahmati, kini tibalah acara kemuncak majlis kita, iaitu penyampaian sijil graduasi tautik batch yang keempat. Untuk makluman hadirin dan hadirat, seramai 110 graduan akan diraikan pada malam ini. Dijemput Puan Hajah Rita Sarbani untuk memberikan pengiktirafan kepada para graduan sijil graduasi tautik batch 4. Dipersilakan. Majlis dengan ini menjemput graduan-graduan yang telah berjaya mendapatkan black belt. Dijemput yang berbahagia Tuan Haji Fazrul Ismail untuk bersama pada majlis pada hari ini. Dan diminta untuk para graduan bersedia untuk kita umumkan nama yang pertama. Baik, kita umumkan untuk nama yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tautik 4, Muslimin batch 4, Tuan Haji Arifin bin Saidin. Tuan Fikri Aziz Marsin. Dr. Haji Khalid bin Hasnan. Tuan Muhammad Hazliman bin Abdul Manan. Tuan Haji Muhammad Azmi bin Manap. Tuan Haji Muhammad Isa bin Ma'ruf. Tuan Muhammad Nizam bin Hashim. Tuan Mustahid Sahudi. Tuan Muhammad Adib bin Khairul Anwar. Tuan Muhammad Akil Syamil bin Abdul Rahim. Tuan Muhammad Fairuz Hakim bin Hisam. Tuan Muhammad Helmi bin Syamsul Bahari. Tuan Muhammad Zulhilmi bin Bacok. Tuan Ungku Ahmad Hafizuddin bin Ungku Azlan Shah. Puan Hajah Afizah Ayub.
Hajah Anita binti Isa, Dr. Hajah Azmi binti Aminuddin, Dr. Azura Hanim Hashim, Puan Hajah Cik Zainun binti Cik Awang, Puan Dayang Fatimah binti Abang Syabli, Puan Doyah binti Long, Puan Erma Farisha binti Ahmad Nizam, Dr. Hajah Fadlin binti Abdullah, Puan Hajah Fazaliza Muhammad, Puan Hajah Fauziah Hanim binti Baharin, Puan Hajah Hamidah binti Karim, Puan Harlina binti Muhammad, Puan Hazwani Zainal Abidin, Puan Mahani Haji Mat Saun, Puan Mailan binti Nawi, Puan Hajah Marizan binti Mahmud, Puan Mas Ayu binti Ahmad Radhi, Puan Maznah binti Ismail, Puan Hajah Mary binti Khamis, Puan Muhida binti Mahmud, Puan Nadia binti Mazlan, Puan Nazihan Abdullah, Puan Nur Fitrah binti Muhammad Asri, Puan Hajah Nur Johana Jamaluddin, Puan Nur Syahirah binti Omar, Cik Nur Syaimah binti Muhammad Zamil, Dr. Hajah Norabirah Safaruddin, Profesor Madya Dr. Nuraiza binti Cik Awang, Puan Nurashikin binti Abdul Rahman, Puan Nur Hafizah Mazlan, Dr. Nur Hashimah binti Mukhtar, Puan Nur Hakimah Maziah binti Muhammad Jasman, Puan Nur Hanani binti Jaafar, Puan Nur Hidayu binti Daud, Cik Nur Syafiqah binti Muhammad Samsuri,
Puan Nur Syuhana Zakaria, Dr. Nur Hadliana binti Hanafi, Puan Hajah Nuridah binti Muhammad Isa, Puan Nurul Fatiyah binti Abdul Mu'in, Hajah Nurul Fatin Amira Syam Ali, Puan Nurul Husna binti Harun, Puan Nurul Nadiah binti Ahmad, Puan Nuradiyah Hashim, Puan Ramlah Abdul Rahim Elias Nailah, Puan Rafiah Ali, Puan Rohayati binti Abu Manawar, Puan Roziah Kamal, Puan Rosita Syari Ibu Ros, Puan Salmah binti Husin, Puan Syarifah Asma binti Said Jamaluddin, Puan Siti binti Ujang, Puan Siti Hawa binti Kusin, Puan Siti Mahaya binti Ahmad, Puan Siti Rabia binti Razak, Puan Saddika binti Arifin, Dr. Hajah Suhaidah binti Tahir, Puan Suzana Muhammad Taib, Puan Umi Kalsum Muhammad Arifin, Puan Wan Nur Fadilah binti Wan Sidik, Cik Wan Nur Alia binti Syahabuddin, Ustazah Wan Zahidatul Nuha binti Wan Muhammad Rusdi. Baiklah, gerakan terakhir untuk Black Belt, Puan Zuridah Abdul Aziz. Tahniah dia ucapkan kepada semua graduan-graduan yang menyandang Black Belt. Seterusnya majlis menjemput para graduan yang menyandang Red Belt. Puan Jasmine binti Jauhar, Puan Nadia Nabilah binti Muhammad Rashid, Ustazah Nazirah binti Abdul Rahim, Puan Nurihan binti Jamal, Puan Nurihan binti Muhammad,
Dr. Raimi Marsila binti Abdul Jalil. Graduan terakhir untuk Red Belt, Tuan Azmin bin Awang. Tahniah diucapkan kepada peserta totik yang menyandang Red Belt. Majlis dengan ini menjemput graduan-graduan yang menyandang Yellow Belt. Puan Asnidah binti Jamal, Puan Azrin Nur binti Abdul Razak, Puan Daing Nur Zainah binti Zailani, Puan Faridah binti Hashim, Puan Halimatun Hadawiyah binti Cik Hashim, Dr. Nur Faidah binti Muhammad Tauhid, Puan Nur Faidah Abu Talib, Puan Rohafidah Muhammad Razib, Dr. Rozaliana binti Muhammad Razi, Puan Siti Salehah binti Haji Sabudin, Cik Nur Suhaili binti Man, Puan Zainabah Muhammad, dan yang terakhir Puan Zulfikah Maisara Mary binti Abdullah. Tahniah diucapkan kepada semua peserta-peserta totik yang menyandang Yellow Belt. Baik, seterusnya untuk graduan Ustaz Ismail Faruqi bin Saleh. Tuan Khairi Aizat bin Hasan. Tuan Muhammad Nabil bin Rahman. Tuan Muhammad Syahrin bin Ahmad Saman. Tuan Muhammad Amir Haziq bin Saim. Ustaz Muhammad Faris bin Ramli. Ustaz Syamsul Aiman Muammar bin Syamsul Bahrin. Tuan Wan Muhammad Saifuddin bin Wan Abdul Rasid. Dr. Amirah Sariyati binti Muhammad Amin. Dr. Hajah Faizah binti Ahmad. Datuk Hajah Nafisah binti Ahmad. Puan Rosalina Awang. Puan Wan Najmiah binti Wan Yusof.
Puan Zaitun binti Syam. Berikan tepukan gemuruh bagi giliran yang terakhir, Puan Hajah Zubaidah binti Abdul Razak. Seterusnya, majlis ingin mengumumkan pelajar terbaik lelaki Totik Batch yang keempat jatuh kepada Tuan Haji Arifin bin Saidin. Masya Allah, tabarakallah. Majlis dengan ini menjemput pelajar terbaik lelaki Totik Batch yang keempat untuk berkongsi sedikit pengalaman dan refleksi perjalanan beliau sepanjang melalui Totik. Falyatafaddal mashkurah. Dijemput Tuan Haji untuk menyampaikan sedikit ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita pada malam yang amat permai ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kita dapat hadir di majlis graduasi sebagai penamat kepada satu perjalanan tarbiyah yang amat bermakna ini. Yang dihormati Pengerusi Yayasan Umi Malaysia Puan Hajah Harita Sarbani Ismail, yang berusaha mengurusi Akademi Sinergi Ikhlas, Tuan Haji Fazrul Ismail selaku Master Trainer, para asatizah, fasilitator, sahabat-sahabat Totik yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pejam celik, sedar tak sedar, kita sudah berada di hujung Totik yang keempat. Alhamdulillah. Tahniah kepada semua sahabat-sahabat Totik yang dikasihi sekalian. Anda sudah bergelar Totikers. Kalau TikTokers memerlukan followers, Anda sebagai Totikers juga memerlukan lagi ramai followers, insya-Allah. Alhamdulillah, berbagai-bagai jenis ayat-ayat Al-Quran
telah dihidangkan kepada kita semua oleh asatizah yang kita kasih sekalian. Dan sepanjang perjalanan ini kami benar-benar merasai kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina jahadu fina, dan sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami benar-benar menunjukkan jalan-jalan kami. Allah Subhanahu wa taala tidak berkata satu jalan sahaja, tetapi Allah menunjukkan kepada kita, akan menunjukkan kepada kita jalan-jalannya, ya. Dan sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang membuat kebaikan. Jadi ayat ini seolah-olah menjadi ruh kepada perjalanan totik kami. Kami hadir dengan usaha, dengan mujahadah, dan ada yang datang dari jauh, dari Kota Baru, hanya untuk mendekati Al-Quran, hanya untuk memahami Al-Quran. Alhamdulillah, dengan perjalanan ini kami juga dikuatkan dengan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, ya. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi hadis ini mengingatkan kami bahawa kemuliaan bukan sekadar belajar di dalam totik yang keempat, tetapi pada menyampaikan ayat-ayat yang diajarkan kepada kami dengan konsisten dan amanah. Totik mengajar kami bahawa Al-Quran bukan sekadar untuk ditadabur di dalam kelas dan hanya untuk lulus dalam peperiksaan, ya, tetapi untuk dibawa keluar kehidupan yang sebenar. Amat bertepatanlah dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ballighu ani walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kami diajar di dalam totik ini, social media, ya, TikTok, YouTube, Reel, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Dan kami juga diajar untuk memberi skill, ya, untuk memberi ceramah atau public speaking. Jadi gabungan-gabungan ini sudah mencukupi untuk kita menceburkan, ya, untuk kita keluar, untuk menjalankan usaha-usaha sebagai para da'i, untuk menyebarkan Islam melalui Al-Quran yang telah kita pelajari daripada asatizah kita. Sebagaimana kita maklum, ya, salah satu media
yang amat penting sekarang ni, TikTok. Ya. Dan di dalam TikTok ini kita dapat menyampaikan skill ya sebagai public speaking dan seterusnya menggunakan ayat-ayat Al-Quran di dalam jutaan mad'u kita. Sahabat-sahabat TikTok yang dimuliakan, sebelum saya hadir ke program ini, followers TikTok saya hanya sebanyak 5,000 sahaja. Tapi alhamdulillah, kalau dulunya saya tidak tahu apa konten yang saya nak buat, tapi dengan hadirnya topik ini, saya tidak menjangkakan bahawa begitu banyak perlu yang saya lakukan, ya. Bukan sahaja untuk membanyakkan followers, tetapi untuk melatih skill kita untuk menyampaikan sesuatu. Dan alhamdulillah, setakat ini hasil daripada topik yang keempat ini, followers saya melebihi daripada 40,000. Alhamdulillah. Namun begitu, sudah tentu saya tidak dapat lagi mengejar topik Ustaz Fazrul. Pada mulanya saya menjangkakan insya-Allah satu hari nanti saya akan melepasi Ustaz Fazrul. Tetapi sudah tentu tidak mungkin, ya. Tidak mungkin sama sekali, ya. Jadi alhamdulillah, ya. Insya-Allah, ya. Selepas ini Al-Quran tidak hanya menunggu untuk dibaca, tetapi menunggu untuk dihidupkan di rumah, di alam masyarakat, dan di alam digital. Kepada asatizah, kami mungkin masih belajar, tetapi kami berjanji untuk terus berusaha di jalannya, terus berjalan walaupun perlahan. Kerana kami yakin bahawa Allah telah berjanji untuk menunjukkan jalan-jalannya. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana dapat menamatkan program topik ini bersama dengan isteri saya Hamidah Karim dan juga anak saya Sodika Arifin. Akhir kata, kami memohon doa agar Allah menerima usaha kecil kami ini, menetapkan kami di jalan Al-Quran dan menjadikan kami insan yang bukan hanya pandai bercakap tentang Al-Quran, tetapi dibentuk olehnya. Kami ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yayasan Umi Malaysia yang menganjurkan program ini. Jutaan terima kasih kepada Sinergi Ikhlas yang kepada Ustaz Fazrul, ya, yang telah membimbing kami di dalam program ini. Sudah tentu terima kasih banyak-banyak, ya, kepada Ustaz Muhammad Faiz, Ustaz Zaim, Coach Jamil Abdul Wahab, ya, Ustaz Muhammad, Ustaz Hafiz, Dr. Anisah, dan juga Dr. Sharifah. Saya mohon maaf jika ada ustaz-ustaz yang tidak saya sebut. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih atas ucapan pelajar terbaik lelaki Totik batch yang keempat. Seterusnya, majlis menjemput Hajah Rita Sarbani untuk menyampaikan anugerah kepada pelajar terbaik wanita Totik batch 4. Dan siapakah graduannya? Pelajar terbaik wanita Totik batch 4 disandang oleh Puan Nur Hakimah Maziah binti Muhammad Jasman. Dipersilakan untuk menerima anugerah dan berkongsi pengalaman selama 3 minit. Ya muslimin sallu alaihi Allahumma salli ala Muhammad. Sekali lagi kita berikan tepukan yang paling gemuruh tuan dan puan. Terima kasih kepada Puan Hajah Rita dan para tenis. Silakan puan untuk berikan ucapan. Okay, ambil gambar dulu, ambil gambar. Okey, ambil gambar dahulu. Silakan Puan Hakimah untuk berkongsi pengalaman dan refleksi perjalanan beliau sepanjang Totik batch yang keempat. Silakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebenarnya saya tak sangka. Saya rasa ramai lagi insan-insan yang lebih layak daripada saya. Lihatlah berapa ramai perempuan pelajar Totik hari ini. Namun, Alhamdulillah, saya anggap ini Allah izinkan saya untuk menjadi pelajar yang terbaik. Dan dengan menjadi pelajar terbaik ini, saya juga mendukung amanah untuk menyebarkan lebih banyak lagi isi-isi ayat Al-Quran. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan puan yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang pertama kali terima kasih kepada Hajah Rita kerana sudi memilih saya sebagai pelajar yang terbaik. Dan terima kasih juga kepada semua tenaga pengajar dan semua AJK yang terlibat sepanjang Totik ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana mengizinkan kita sampai ke sini untuk bergraduasi. Alhamdulillah. Namun, saya sebenarnya sedikit sedih kerana 2 orang ahli kumpulan saya iaitu Hajah Marziah tidak dapat hadir kerana dia tidak sanggup meninggalkan ibunya yang sedang sakit. Dan kedua, kepada Kak Malinda yang baru saja meninggalkan pentas ini, meninggalkan dewan ini kerana ibu mertuanya menghembuskan nafas yang terakhir pada pukul 8.20. Al-Fatihah. Tahniah saya ucapkan kepada semua yang berjaya graduasi pada hari ini. Namun, saya ingin ingatkan diri saya dan semua sekalian hadir sekalian di sini bahawa ini bukanlah kejayaan yang sebenar. Kejayaan sebenar adalah ketika kita menerima kitab amalan kita, sama ada di kitab kanan ataupun kitab kiri. Tugas kita masih lagi belum tamat. Di dalam surah Al-Furqan ayat 23 disebutkan, wa qadimna ila ma amilu ma amali faja'alnahu haba'an mansura. Maksudnya, dan apabila kami hadapkan segala amalan-amalan mereka dan kami jadikan ia sebagai debu yang berterbangan. Masya Allah, tuan-puan, bayangkan amalan yang kita sangkakan baik, yang kita banggakan, tidak diterima Allah kerana tidak ikhlas. Amalan kita dijadikan sebagai debu sahaja. Kepada siapa harus kita akan minta tolong pada saat itu? Maka marilah sama-sama kita ikhlaskan diri dan mengikut syariatnya. Ayat ini sangat mendalam maknanya.
Ia mengingatkan kita bahawa sehebat mana pun kita rasakan amalan kita, kita tetap jua perlu bersandarkan kepada Allah, memohon agar ianya diterima. Topik sebenarnya adalah langkah pertama untuk kita mempelajari teknik dan berada di dalam sirkel Al-Quran. Ia juga adalah amanah untuk kita terus menyampaikan isi ayat Al-Quran, membimbing masyarakat dan memastikan cahaya kalam Allah hidup dalam hati manusia. Satu hadis yang saya pegang, yang saya ingat, iaitu Yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum afidati tayri. Maksudnya, akan masuk syurga hati kaum yang hatinya seperti hati burung. Ulama mengatakan hati burung ini adalah mereka yang sentiasa bergantung dan bertawakal hanya kepada Allah sahaja. Dan mereka juga tidak sombong walaupun mampu terbang. Masya Allah, hadis ini sangat mendalam bagi saya. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan 3 ayat daripada surah Al-A'raf, iaitu ayat 97. Allah bertanya kepada kita, patutkah kamu merasa aman daripada azab siksaan Allah yang datang pada waktu pagi sedang kamu sedang bermain? Ayat seterusnya, 98. Patutkah kamu merasa aman daripada azab siksaan Allah yang datang pada waktu malam sedang kamu sedang tidur? Seterusnya, sesungguhnya tidak ada yang merasa aman kecuali orang yang khasirun, yang rugi. Jadi pastikan kita bukan orang yang rugi. Sentiasalah ingat kepada Allah. Ingat pesanan saya. Hari ini kita belum benar-benar lagi berjaya. Kejayaan adalah saat kita dapat melangkahkan kaki kita kedua-dua ke dalam syurga. InsyaAllah, marilah kita jadikan topik sebagai batu loncatan untuk kita menggenggam amanah sehingga benar-benar ke dalam syurga. InsyaAllah. Saya akhiri ucapan saya dengan 2 rangkap sajak. Debu itu akhirnya aku, dipijak sakit tapi dia membatu. Dulu debu, tulang dan kukuh, punya emosi seperti ratu. Namun hancur ditelan waktu. Jika masa bisa diputar, ingin debu lari bersujud. Bukan untuk dipandang makhluk, hanya mengharap kasih Tuhan yang layak. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Nur Hakimah Maziah atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, mari diteruskan lagi untuk kita mengumumkan pelajar terbaik IPT Totik Batch 4. Majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Haji Fazrul Ismail untuk menyampaikan hadiah kepada pelajar terbaik IPT Totik Batch 4. Dipersilakan. Kita umumkan untuk pelajar terbaik IPT Totik Batch yang keempat disandang oleh Tuan Muhammad Akil Syamil bin Abdul Rahim. Silakan Tuan Muhammad Akil untuk menerima hadiah. Wa ali Muhammad ya muslimin sallu alaihi Allahumma salli ala Muhammad wa sahbihi يا مؤمنين صلوا عليه. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Fazrul dan juga Puan Hajah Rita Sarbani. Seterusnya diminta untuk Tuan Muhammad Akil untuk berkongsi refleksi pengalaman sepanjang Totik Batch yang keempat. Dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada semua. Sebelum ni saya baca Quran hanya setakat membaca je lah. Tak pernah pun betul-betul mendalami
apa yang Al-Quran cuba sampaikan tu. Namun selepas join program Totik ni, saya baru sedar untuk berhenti seketika dan dengar apa yang Al-Quran cuba sampaikan. Saya sangat menghargai program Totik ini kerana dia menyediakan struktur yang jelas dan praktikal. Pendekatan seperti Canvas BDQ, SKDA dan HTE amatlah membantu dalam proses tadabbur tu. Proses tadabbur tu menjadi lebih teratur dan tersusun, mudah diikuti dan tidak menakutkan. Struktur ini bantu saya untuk berfikir dengan teratur, bukan saja dalam mentadabbur ayat Al-Quran tetapi dalam kehidupan harian saya. Saya mula belajar untuk bertanya soalan yang betul, menyusun kefahaman dan mengaitkan mesej Al-Quran dalam kehidupan harian. Struktur yang Totik sediakan ni, dia orang awam friendly. Sedikit disclaimer, saya bukanlah dari background agama, saya student engineering. Adalah detik-detik di mana saya rasa macam, kenapa aku join program ni boleh ke aku nak faham apa yang nak belajar ni? Tapi Alhamdulillah, atas bantuan Allah, kawan-kawan yang baik dan juga trainer yang supportive, saya dapat belajar dan mengharungi ujian-ujian Totik ni. Akhir kata, saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Yayasan Umi Malaysia, Akademi Kelas dan mana-mana pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program Totik ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Akil Syamil, pelajar terbaik IPT Totik batch yang keempat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan meneruskan majlis dengan penyampaian cenderahati. Saya menjemput Puan Hajah Rita dan diiringi dengan Tuan Fazrul untuk penyampaian cenderahati yang pertama kepada kumpulan alumni Totik atas sumbangan yang banyak kepada program Totik ini. Saya jemput, dipersilakan Puan Hajah Rita dan Tuan Fazrul untuk menyampaikan hadiah. Saya jemput Datin Hajah Nurhani, Hajah Azia, Haji Abdul Rashid dan Hajah Salina untuk tampil ke depan untuk menerima cenderahati daripada pihak penganjur. Muhammad wa ali Muhammad, ya muslimin sallu alaihi. Dan Haji Abdul Rashid. Puan Hajah Salina. Datin Hajah Nurhani dan Puan Hajah Azia ni memang penyumbang utama tegar daripada alumni Totik yang pertama sampai yang sekarang. Kedua-duanya daripada Kelantan dan ada berhadir sama-sama kita pada malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Ni.
Seterusnya cenderahati kepada Ikram Negeri Selangor yang telah menyumbang sebanyak 100,000 untuk peserta totik yang kelima. Masya Allah. Saya menjemput YDP Negeri Selangor, Ikram, Profesor Madya Dr. Ustaz Muhammad Azhar Zailani untuk tampil ke pentas menerima cenderahati daripada kami. Dipersilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Sekali lagi tuan-puan, berikan tepukan yang paling gemuruh cenderahati daripada Ikram Negeri Selangor yang akan menyumbang sebanyak RM100,000 untuk peserta totik batch yang kelima pada masa akan datang. Terima kasih. Seterusnya cenderahati kepada Akademi Sinergi. Diminta sekali lagi Puan Hajar Rita untuk menyampaikan cenderahati kepada Akademi Sinergi, Tuan Fazrul dan semua tenaga-tenaga pengajar totik. Yang pertama saya jemput Al-Fadil Ustaz Haji Fazrul untuk tampil ke depan untuk menerima cenderahati daripada Yayasan Ummi. Seterusnya dijemput Ustaz Harfiz. Seterusnya Coach Jamil ataupun CJ. Dijemput Ustaz Faiz untuk menerima cenderahati seterusnya. Seterusnya Coach Zaim. Dan penerima cenderahati seterusnya Ustaz Muhammad. Dan tidak dilupakan dua tenaga pengajar wanita, Dr. Sharifah. Dan cenderahati terakhir, Dr. Hanisah. Terima kasih Puan Hajar Rita di atas penyampaian hadiah cenderahati tadi. Baik tuan-puan hadirin sekalian, jom kita imbas kembali kenangan dan perjalanan penuh makna para graduan menerusi video perjalanan totik batch yang keempat. Ayuh kita saksikan video montaj yang disediakan oleh pihak Multimedia. Dipersilakan. رحيم كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح
شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سميع بصير جليل رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو الملك القدوس الله أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا الله أكبر الله أكبر يا غفار اغفر ذنوبنا الله أكبر الله أكبر يا ستار استر عيوبنا الله أكبر الله أكبر يا معز أعز أمتنا الله أكبر الله أكبر يا مجيب أجب دعانا الله أكبر الله أكبر يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد. Baik hadirin tuan puan, marilah sama-sama kita laungkan dengan ucapan Alhamdulillah atas kejayaan tuan puan untuk Totik Batch yang keempat. Kita sudah sampai ke penghujung majlis. Kita akan adakan sesi bergambar kenang-kenangan. Jadi kita akan mulakan dulu sesi penggambaran yang melibatkan Yayasan Umi Malaysia dan juga Akademi Sinergi yang berada sedia ada di pentas dahulu.
Kemudian kita akan jemput peringkat VIP insya-Allah untuk naik bersama. Kita mulakan dengan yang pertama. Baik, untuk yang pertama, untuk cameraman, kita fokus dulu kepada Yayasan Umi Malaysia dan juga Akademi Sinergi yang sedia ada di atas pentas untuk kita tangkap gambar. Right? Okay. Para asatiza di atas pentas boleh bersedia dengan senyuman yang paling manis. Ya. Baik. Okey, buat mini love sikit, mini love. Bagi nampak mini love. Right. Baik, untuk sesi yang kedua dijemput para VIP untuk bersama-sama di atas pentas untuk bersama-sama dengan pihak Yayasan Umi Malaysia dan juga Akademi Sinergi Ikhlas. Silakan. Saya jemput Tuan Hafiz Abdul Hamid, Setiausaha Agung Ikram, Al-Fadhil Ustaz Nu'man Haji Jamal, Pengurusi Jawatan Kuasa Pendidikan Masyarakat. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ustaz Muhammad Azhar Zailaini, YDP Negeri Selangor Ikram. Dan semua para VIP yang berada di dalam Dewan. Bersilakan. Okey, ke kanan sikit. Okey, lagi. Right. Right. Mana kiraan? Ke kanan lagi sikit, ke kanan sikit lagi. Insya-Allah. Okey, cantik. Ready? Dalam kiraan 1, 2, 3. Senyuman paling manis. 1, 2, 3. Alright. Tunjuk best sikit. Best. Alright. 1, 2, 3. Mini love. Mini love sekali. Mini love. Dua-dua mini love. Dua-dua tangan mini love. Ya. Berikan tepukan yang paling buruk kepada semua yang berada di atas pentas. Terima kasih para VIP kita. Terima kasih. Seterusnya untuk sesi yang ketiga. Stay dulu. Alright. VIP boleh kekal berada di atas pentas. Seterusnya kita jemput semua AJK graduasi daripada Yayasan Umi Malaysia, Akademi Sinergi dan juga assistant trainers yang terlibat. Sila berada di atas pentas untuk sesi seterusnya. Dijemput semua untuk naik ke atas pentas. AJK graduasi Yayasan Umi Malaysia. Rakan-rakan daripada Akademi Sinergi Ikhlas yang berada di dalam majlis ini, silakan. صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصحبه يا مؤمنين صلوا عليه. الله
Seterusnya stay lagi depan, minta VIP depan sikit. Depan sikit semua di tangga. Depan sikit lagi bawah depan sikit. Bawah sikit lagi. Rapatkan sikit bawah lagi sini. Okey, dah semua graduan, sila ambil tempat masing-masing bawah atas semua. Dipersilakan. Boleh duduk bawah separuh, atas separuh. Sebelum lampu tutup. Boleh naik juga di atas. Naik atas juga sikit. Naik atas sikit separuh ni depan sangat yang ni. Tak nampak dah ni. Sini tak nampak dah ni. Atas sikit. Naik atas. Belakang sikit. Boleh duduk je atas ni. Boleh duduk atas stage sikit. Belakang stage. Belakang sikit. Belakang sikit. Sini ramai sangat ni. Duduk separuh sikit. Maaf iklan sekejap. Boleh masuk belakang. Okey, tolak belakang sikit. Muhammad wa ali Muhammad ya muslimin sallu alaihi. Okey, kita kasih serum, bagi serum. Bagi serum sikit macam tu. Belakang sikit. Sikit. Ada yang tak nampak, belakang sikit. Ini pun susul kalau boleh kasih serum sikit. Bagi nampak muka. Biar muka je menonjol. Badan lagi okey. Bagi muka nampak je. Right. Okay, cameraman, ready? Ya, cameraman tengah setting. Tak apa, tuan-puan kita freestyle dia. Kita dah ramai fotografer kat belakang. Okay, senyum dulu tuan-puan, senyum. Bagi senyuman yang paling manis. Okey. Okey, saya kena tepi. Kita kena tepi. Okey. Okey, kita nak setting lighting sekejap tuan-puan. Harap bertenang. Kita nak berikan nur dan cahaya yang terbaik untuk tuan dan puan. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya muslimin sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad Muhammad ya mu'minin sallu alaihi. Ya
Tak apa, kita sama-sama istighfar tau puan. Astaghfirullahalazim. Okey, baik. Boleh? Lagi. Yep. Okey. Baik. Boleh. Ni yang baby kan? Sekat ni lah boleh? Kena ni, itu sikit. 2 orang boleh? Situ, boleh? Boleh nak? Boleh buat dengan baby, okey? Belakang. Belakang ngam, depan je. Kualitas dia sikit. Ya Latif ultuf bina ultuf bina. Bergerak ke sebelah kanan. Takut sini tu dia ke belakang, ke kanan. Okey, ke kanan. Okey, cantik. Kita tunjukkan muka tuan-puan. Bagi nampak muka, hulur muka sikit macam tu. Bagi nampak semua insya-Allah. Sengit sikit bagi kawan-kawan. Standing. Berapa darjah tu? Okey. 45 lebih sikit, 60 kita ambil. Bagi banyak sikit. Ya. Ni cantik dah. Ni good. Boleh Tes. Okey, last kali. Gimmick kawan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey. Ya muslimin sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa sahbi Muhammad. Ya mu'minin sallu alaihi. Senyum, kita sebut cheese yang ramai 1, 2, 3, say cheese. Cheese. Semangat sikit. Cheese. Latif khabirun sami basirun jali raqibun mujib. Janji. Okey, video satu boleh? Bang, video satu bang. Video. Video kita sebut Totik 4 ya marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ya muslimin sallu alaihi. Okey, ready tuan-puan Saya sebut Totik 4, tuan-puan sambung dengan marhaban ya Ramadan. Okey. Ready? Totik 4. Marhaban ya Ramadan. Okey, lambai. Okey, lambai. Okey, lambai lagi 1 minit. Lambai, teruskan lambai dengan muka yang penuh ceria tuan-tuan. Ceria. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Baik, kita jumpa lagi. Terima kasih kepada semua.
Baik tuan-puan, terima kasih atas kerjasama semua bagi menjayakan majlis kita pada malam ini. Dengan berakhirnya sesi bergambar tadi, maka berakhirlah sudah majlis graduasi Totik Batch yang keempat. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun sebaliknya dalam menjayakan majlis ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.